Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS dan timbalannya tiba di Kompleks Mahkamah Putrajaya bagi mendapatkan permohonan reman. Kedua-dua mereka yang berpakaian lokap warna jingga Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM serta dalam keadaan tangan bergari tiba kira-kira pukul 9.30 pagi diiringi pegawai SPRM. Mereka dibawa ke mahkamah bagi mendapatkan perintah reman susulan penahanan mereka oleh SPRM berkaitan siasatan isu pengurusan sisa elektronik e-waste. Media semalam melaporkan kedua-dua mereka ditahan sekitar pukul 6.30 petang selepas hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Difahamkan siasatan SPRM kini menumpukan kepada dakwaan salah guna kuasa dan rasuah berkaitan pengurusan e-waste yang dipercayai berlaku dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki semalam mengesahkan penahanan kedua-dua suspek berkenaan dan disiasat di bawah peruntukan Akta SPRM 2009. Sebelum ini, SPRM berjaya mengesan aktiviti pengimportan e-waste secara haram susulan risikan mendedahkan antara 2,000 hingga 3,000 kontena e-waste telah diseludup masuk ke negara ini melalui pelabuhan utama. Seorang bekas ahli lembaga pengarah syarikat pelepasan sisa elektronik e-waste warga Cina didakwa di Mahkamah Session Seremban. Jiang Fan Jun mengaku tidak bersalah atas tuduhan memberi rasuah RM50,000 kepada pegawai Jabatan Alam Sekitar JAS. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa bersubahat dengan seorang lelaki tempatan memberikan suapan wang tunai berjumlah RM50,000 kepada pegawai JAS. Ia sebagai dorongan kepada pegawai itu untuk tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas lelaki tempatan itu yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, Akta 127. Isu penahanan Ketua Pengarah dan Timbahan Ketua Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS kerana disyaki terlibat dalam rasuah berkaitan pengurusan sisa elektronik e-waste membuka mata masyarakat tentang betapa seriusnya ancaman rasuah terhadap keselamatan alam sekitar negara. Kes ini bukan sekadar skandal pentadbiran, tetapi menyentuh soal integriti institusi penguatkuasaan, keselamatan awam dan masa depan ekosistem Malaysia. Rasuah dalam pengurusan e-waste bermakna sistem kawalan boleh dimanipulasi. Lesen, permit dan penguatkuasaan yang sepatutnya ketat boleh dilonggarkan atau diperdagangkan. Akibatnya, Malaysia berisiko menjadi tapak pelupusan dunia di mana ribuan kontena e-waste yang mengandungi logam berat, bahan toksik dan sisa berbahaya masuk tanpa kawalan. Situasi ini bukan sahaja mengancam alam sekitar tetapi juga kesihatan jutaan rakyat. Untuk memahami betapa besar risiko ini, kita boleh melihat kembali tragedi pencemaran Sungai Kim Kim pada tahun 2019. Ketika itu, sebanyak 2.43 tan sisa kimia dibuang secara haram ke dalam sungai, menyebabkan lebih 2,775 orang terjejas dengan gejala sesak nafas, muntah dan kerengsaan kulit. Sekolah ditutup, operasi kecemasan digerakkan dan masyarakat panik. Tragedi itu berlaku kerana kelemahan penguatkuasaan dan sikap culas industri. Jika kelemahan sahaja sudah mencetuskan krisis kesihatan awam, bayangkan apa yang boleh berlaku jika rasuah menjadi sistemik dalam JAS. Rasuah sistemik bermakna pencemaran boleh berlaku dalam skala yang jauh lebih besar daripada Sungai Kim Kim. Ribuan kontena e-waste yang masuk secara haram boleh menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah yang menjejaskan bukan sahaja satu daerah tetapi seluruh negara. Logam berat seperti merkuri dan kadmium boleh meresap ke dalam sumber air, menyebabkan penyakit kronik, kerosakan organ dan kesan jangka panjang terhadap generasi akan datang. Selain itu, reputasi Malaysia sebagai negara bersih dan selamat boleh hancur, menjejaskan sektor pelancongan, perikanan dan pertanian. Implikasi rasuah sistemik ini amat membimbangkan. Pertama, undang-undang hanya tinggal di atas kertas kerana penguatkuasaan gagal. Kedua, industri haram beroperasi bebas kerana adanya perlindungan daripada pihak berkuasa. Ketiga, rakyat akan hilang kepercayaan terhadap institusi kerajaan. Dan akhirnya, pencemaran toksik akan meninggalkan kesan berpanjangan terhadap kesihatan awam dan ekosistem negara. Rasuah dalam pengurusan alam sekitar adalah ancaman besar. Ia bukan sahaja merosakkan integriti institusi, tetapi juga membuka pintu kepada pencemaran berskala nasional. Rasuah mesti dibanteras kerana jika tidak, Sungai Kim Kim hanya permulaan kepada bencana yang lebih besar. Untuk peringatan, mari kita tonton tentang bencana pencemaran di Sungai Kim Kim dan kesan buruk yang terpaksa dihidapi seorang kanak-kanak mendapat penyakit mayokaimia kesan pencemaran tersebut.
Masyarakat digemparkan dengan berita beberapa orang pelajar di sekolah-sekolah sekitar Pasir Gudang pingsan dan muntah-muntah ekoran terhidu gas kimia yang dipercayai gas metana yang dilaporkan tumpah di kawasan Sungai Kim Kim. Kes ini bermula pada tarikh 7 Mac 2019 apabila seorang pelajar pingsan manakala 5 lagi muntah-muntah di Sekolah Kebangsaan Taman Pasir Putih dan Sekolah Menengah Kebangsaan Pasir Putih yang berdekatan dengan Sungai Kim Kim tersebut. Pelajar berkenaan terus dikejarkan ke Hospital Sultan Ismail HSI di Johor Bahru untuk mendapatkan rawatan kecemasan. Selain itu, kesemua 1,400 murid dan guru dari kedua-dua sekolah berkenaan diarahkan pulang ke rumah serta-merta termasuk sesi persekolahan pada petang itu dibatalkan. Menurut Timbalan Ketua Zon 1, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Lokman Hakim Sulaiman, maklumat diterima terdapat bau yang disyaki gas kimia di kawasan sungai. Hasil pemeriksaan, terdapat kesan bahan kimia. Gas yang dikesan adalah jenis metani UN1971. Menurut mesej daripada pihak sekolah kepada ibu bapa boleh menjemput anak-anak sekarang dengan segera. Bagi yang menaiki van, minta ibu bapa hubungi pemandu van untuk ambil anak-anak di sekolah. Ibu bapa yang tidak dapat menjemput anak boleh memaklumkan kepada guru kelas. Sesi petang juga ditangguhkan pada hari ini. Murid sesi petang tidak perlu hadir ke sekolah. Terima kasih. Gelombang kedua bermula pada 11 Mac 2019 apabila pihak sekolah memaklumkan terdapat murid dan pelajar yang mengalami sesak nafas disyaki terbau sisa toksik tersebut. Kesan toksik ini menyebabkan peningkatan mendadak kepada 207 orang setakat jam 11 malam pada 12 Mac 2019. Pengarah Kesihatan Negeri Johor, Dr. Selahuddin Abdul Aziz menyatakan 4 daripada 35 mangsa dimasukkan ke unit rawatan lapi ICU. Selepas 16 pesakit daripada gelombang pertama telah dibenarkan pulang. Jumlah terkini yang masih berada di HSI adalah 44 orang, 6 di ICU dan 38 orang di wad HSI. Mangsa pencemaran tersebut dilaporkan mengalami pedih mata, loya, muntah, pening, sakit dada dan sesak nafas. Menurut perkongsian Dira di laman Twitternya, terbaru ini gas metana itu telah tersebar dan menyerang Sekolah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tanjung Puteri Resort. Ekoran air sungai yang tercemar itu telah mengalir ke cabang lain. Bagi menangani kejadian ini, Dr. Sahruddin berkata, mesyuarat pengaktifan jawatan kerja bersetuju melantik kontraktor dilesenkan Jabatan Alam Sekitar untuk melaksanakan kerja pembersihan Sungai Kim Kim sepanjang 1.5 km yang akan diselaraskan Jabatan Pengairan dan Saliran dan JAS Negeri. Katanya lagi, orang ramai dinasihatkan supaya tidak memasuki kawasan lokasi kerja pembersihan yang akan dilaksanakan. Terkini, 13 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang diarahkan tutup bermula 12 Mac 2019 sehingga satu tarikh yang ditetapkan. Sekolah yang terlibat ialah SK Taman Pasir Putih, SMK Taman Pasir Putih, SK Pasir Putih, SK Tanjung Puteri Resort, SMK Tanjung Puteri Resort, SK Kota Masai 2, SMK Kota Masai 2, SK Kota Masai 3, SMK Kota Masai, SK Kota Masai, SK Perigi Aceh, Sekolah Agama Kampung Pasir Putih dan Sekolah Agama Taman Pasir Putih. Orang ramai diingatkan menggunakan air terawat untuk aktiviti harian, kerap mandi dan pakaian yang digunakan hendaklah dibasuh berasingan setiap kali keluar dari rumah bagi mengelakkan kemungkinan sisa toksik terkena anggota badan. Orang ramai diingatkan supaya mengikuti maklumat terkini kejadian ini daripada sumber maklumat yang sahih dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Mahu kaki cepat sembuh dan normal seperti dahulu. Itu rintihan hati Irfan Wafi Izzah Wazir 12 tahun, salah seorang mangsa kes pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor Mac lalu, yang kini disahkan positif miokimia dan mengalami masalah saraf pada kedua-dua belah kakinya. Dia sebelum ini dirawat di Hospital Sultan Ismail HSI selama 10 hari selepas pingsan di sekolah akibat pencemaran itu. Bukan sahaja mengalami masalah fizikal seperti tidak boleh berlari dan membengkokkan lutut, Irfan juga mengalami trauma dan sukar tidur malam. Takut dapat ingat balik kejadian tu kalau lalu balik. Selalunya dengar orang berbatuk dan menjerit. Tapi bila lepas bangun tu ada rasa takut. Tapi rasa takut tu pun tak ada sebab.
Kalau boleh nak cepatkan kaki ni supaya dapat sembuh. Nak jadi macam dulu. Anak keempat daripada 5 beradik itu berkata sehingga kini kakinya masih belum menunjukkan sebarang perubahan. Kedua-dua belah kakinya akan menggigil hampir 30 minit tanpa henti apabila dia berdiri dan berjalan lama. Justru hanya penggunaan kerusi roda dilihat alternatif bagi Irfan untuk memudahkan pergerakan sehariannya. Selain trauma di sekolah, murid Sekolah Kebangsaan SK Taman Bukit Dahlia itu juga sering takut tanpa mengetahui puncanya. Sejak Mac hingga kini Irfan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital 3 kali sebulan termasuk menjalani rawatan fisioterapi selain pemeriksaan psikologi. Menurut ibunya Nurlela Abu Hashim 45 tahun, anaknya juga dirujuk ke pakar pediatrik Hospital Kuala Lumpur HKL untuk rawatan lanjut dan menjadi kes bahan kimia pertama di negara ini. Teku dekat pediatrik KL pun dah sahkan. Memang dia ada mayokimia kat saraf dia. Lepas tu sekarang ni dia bagi ubat sawan. Epilim tu tak ada ubat. Buat masa ni dia kata sebab Dr. Ku sendiri cakap ini first case in Malaysia. Dekat KL pun saya baru terima Irfan punya case. Sebab dia kata kita tak ada kes kimia kat Malaysia. Lepas tu dia kata kalau tak boleh baik kita akan tukar ubat lain. Tapi semalam bila jumpa Dr. Susan, dia ada interaksi dua orang kan. Dia kata Irfan tak boleh bagi ubat yang overdose. Epilim tu yang terbaik untuk dia sebab nanti efek buah pinggang dia. Tapi dia ada sawan tak? Dia tak ada sawan. Sebab bila dia gigil kan macam budak-budak sawan kan. Itu dia bagi ubat sawan. Tambah Nurlela, sebelum ini Irfan seorang kanak-kanak aktif dan ceria, malah antara murid sasaran 6A untuk ujian penilaian sekolah rendah UPSR di sekolahnya tahun ini. Sebagai ibu bapa, mereka hanya mengharapkan pembelaan buat Irfan. Terdahulu sejak pagi tadi, video berdurasi 1 minit 28 saat tular dengan menunjukkan seorang penduduk Pasir Gudang mengamuk ketika sesi town hall pengusaha kilang dengan Menteri Tenaga Sains Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin di Menara Akabah Majlis Perbandaran Pasir Gudang MPPG Isnin lalu. Dalam video itu, bapa Irfan Wafi Izham Wazir Abdul Wahab 49 tahun meluahkan rasa kecewa apabila penderitaan yang ditanggung anaknya selepas insiden pencemaran Sungai Kim Kim masih tidak terbela. Apatah lagi apabila insiden seumpama itu berlaku sekali lagi di Pasir Gudang sejak 20 Jun lalu.